Hai kawan-kawan, siapa tu? Itu adalah Nur Hafizah ataupun Ustazah Hafizah. Beliau sekarang sedang berpraktikum di SK Pekan Telipuk. Jadi, beliau adalah seorang guru novis. Menjadi guru novis kadang-kadang membuatkan beliau sangat tertekan dan juga bimbang akan cabaran dan juga kebolehan yang beliau mampu berikan. Jadi, adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan guru novis? Apa? Tak tahu? Baiklah, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan guru novis. Guru novis merupakan guru baharu atau seseorang yang masih awal dalam perkhidmatan, iaitu perkhidmatan dunia pendidikan. Jadi, mereka ini adalah seseorang yang masih dalam sesi latihan ataupun baru saja mendapat posting ataupun penempatan di sekolah. Oleh itu, mereka mempunyai fasa-fasa di mana terdapat kebimbangan, ketakutan dan kerisauan terhadap dunia pendidikan yang mereka hadapi sekarang. Oleh itu, marilah sama-sama kita melayari e-portfolio yang telah saya bina dan cara bagaimana untuk kita menjadi seorang guru yang berkualiti global. Jadi, jom kita saksikan.